So guys, adakah korang ni pekerja korporat, kerja office, student ke ataupun content creator macam saya? Ni mungkin satu gadget yang korang patut dapatkan. Jadi ini ialah V-AIM Red Dot. Ianya ialah True Wireless Earbud. Bukan sekadar korang boleh dengar lagu ke, korang nak buat call ke. Tetapi dia ada satu fungsi iaitu AI Note Taking. Jadi AI Note Taking ni gadget yang agak trendy sekarang lah. Di mana fungsinya dia untuk rekod segala perbualan ke, discussion ke, dan dia akan transkrip recording tu jadikan pointers. So memudahkanlah kerja-kerja. Lebih-lebih lagi kalau korang ada meeting lah, nak ambil minute meeting, pakai AI saja dah boleh bantu korang. Dan saya sendiri pun dah cuba VM Red Dot ni. Saya bawa ke satu ceramah. Saya malas lah nak ambil pointer, saya buka buku nota nak tulis. Tu mungkin old school. So saya buka dia punya charging case, saya tekan butang rekodnya dan dia akan rakam lah segala penceramah tu cakap. Dan bila ceramah tu dah habis, saya akan transfer rakaman dekat dalam dia punya earbud ni ke dia punya app. Dan dalam dia punya app tu dia ada dia punya AI lah, dan AI dia tu akan summarize dan jadikan sebagai pointers lah. So mudah saya nak refer lepas ni. Dan dalam dia punya app ni pun korang boleh pilih format-format yang korang nak. Mungkin korang nak lebih pada pointers, lebih pada summarize, nak mind map pun ada juga. So ikut kepada korang punya preference. Dan sekarang ni pun dah jadi trend di mana brand semua dah keluarkan gadget-gadget macam ni, iaitu AI Note Taking. Tetapi fungsinya satu je lah, untuk rekod saja. Tetapi apa yang special VM ni, dia combine sekali dengan True Wireless Earbud dengan AI Note Taking. Jadi benda ni macam korang ada dua fungsi lah. Korang beli ni bukan sekadar untuk note taking, mungkin ada times korang nak guna untuk dengar lagu ataupun nak buat call. Jadi bagi saya VM Red Dot ni memang sangat bantulah untuk memudahkan kerja-kerja seharian korang. Jadi kalau korang berkenan, boleh dapatkan sekarang.